Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Profesor Dr. Hasnan bin Hasan, pensyarah kanan dari UGM, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk berada di rumah atau di tempat yang paling mulia dan paling baik, dan bernasib baik di tempat yang sama-sama dengan orang-orang yang baik. Amin. Dan mudah-mudahan yang lebih penting kita akan sama-sama mendengar ilmu yang paling baik, yang paling sangat diperlukan, sebab pada hari ini kita akan berpeluang mendengar apa yang akan disebutkan oleh Ustaz berhubung dengan solat. Solat merupakan satu perkara yang sangat penting dalam ibadah kita. Jadi tanpa membuang masa, saya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Jadi boleh. Nak pakai ni ke sana? Terpulang pada Ustaz. Kalau saya nak break take 5 ke apa lepas Ada ke Cetek ada ke collaborate? tak ada. Just take 5 kalau orang nak tiba. Makan tengah harinya ada. Makan tengah hari insya-Allah. Okey, makan tengah hari ada. Pukul 10.30 tak ada ya? Buku dengan gated. Yang tak ada beli kena diambil ya, lagi tu. Yang bundle cok, ambil dalam kotak tak? Ini Ustaz Syarif bagi yang lepas. Sampai dapat duit. Berapa? Yang semangat datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepadan siap. Jadi lelaki yang ada belah sana pindah belah sini. Kakak, adik datang depan ni sampai saf depan ni betul. Sampai saf depan ni nanti senang kita nak tanya-tanya, jawab-jawab. Kita akan lakon kat sini. Jadi nanti sampai saf ni, sampai ni, sampai sejadah ni. Okey, macam tu kak. Apa nanti haji-haji ni tak nak merandau insya-Allah. Haji-haji tengok sini, jangan tengok sana. Dalam kotak tu tak ada. Dah. Ingat jangan buka yang tu. Guna dalam kotak tu je.
Jadi yang tak ada buku lagi bolehlah kalau nak dapat buku. Tu ada. Sebab beli hari ni harga dia tak mahal, RM60, malam itu RM50. Ada cukup insya-Allah cukup. Ada banyak lagi. Lagi. Beribu-ribu lainan. Okey. Tak sama. Yang tu nanti dia ada guna. Dia lain. Lain. Tu sama. Tak, tu akak tu tunjuk yang tu. Yang mana? Awak guna tu? Lain. InsyaAllah cukup. InsyaAllah cukup. Yang datang lewat melepas lah. Okey, sebab ini je last copy buku. Yang lain tengah print. 3 lagi. Okey, buka XV. Muka surat X10 V5 15 Roman XV. Kalau yang tak ada tu masih lah tengok sebelah. Habis dah. Yang tak ada kongsi tengok sebelah dapat duit lagi. Rajin datang malam lebih. Ingat cukup dah sebab malam itu dah 40 dah buat ni. Apa-apa, kalau yang nakkan buku tu tapi itu nanti pilih nama, berapa jumlahnya nanti kita hantar ke sini. InsyaAllah. Baik, XV. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya solat kita nak sama baca bersama-sama tu. Jangan tengok muka ustaz, tengok buku. Dirikanlah solat, sambung. Okey. Baca yang bawah lagi. Ni murid-murid kafar ni. Baca. Baca lagi yang berikutnya. Allah. Itu tuan kita dah bincang malam itu. Tuan tandakan perkataan mendirikan solat tu. Kita nak cuba popularkan perkataan mendirikan solat, bukan menunaikan solat. Kita nak cuba popularkan itu. Sebab perintah kalimah Qurannya akimi daripada qoma yang aqama yuqimu aqim. Dirikanlah solat. Okey. Tengok lagi buku. Seterusnya ni lain sikit cara kita belajar pagi ni. Sampai praktikal nanti kita minta ajar-ajar tolong buat kan. InsyaAllah Jangan ustaz buat. Kalau ustaz buat, ustaz yang betul. Kita sama-sama buat insyaAllah Seterusnya sambung. Allah menyatakan haji tanda hasil solat. Tandakan.
Jadi solat kita ada hasil. Solat kita ada hasil. Jadi siapa solat hasilnya tak ada, dia melepas. Baik. Hasil solat yang perkataan berikutnya yang dengan sempurna. Dengan sempurna. Tengok doa ini. Lepas ni boleh salin, boleh guna telefon, boleh tangkap gambar. Inilah doa yang imam kerap baca. Yang merah ni nampak tak? Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim. Jadi apa terjemahan tammim tu? Taqsira. Ni kami lah. Taqsira tu maksudnya cacat kurang. Dalam qiyam, dalam solat, dalam qiyam, dalam rukuk, dalam sujud, dalam khusyuk tadi, kalau ada cacat kurang, kita mohon Allah sempurnakan. Maknanya, tuan-tuan, solat kita boleh cincai ke mesti sempurna? Itu hasil solat dari solat yang sempurna. Itu jenis solat yang kita nak bincang hari ni. Solat sempurna, mendirikan solat. Jadi bolehlah hafal doa insya-Allah. Setiap kali lepas solat fardu ke solat sunat ke doa dengan doa. Dia takut ada cacat-cacat kan? Sikit-sikit yang tak sempurna tu kita mohon Allah sempurnakan. Baik. Bila sempurna baru Allah terima. Sebab itu Allahumma taqabbal minna. Taqabbal tu maksudnya terimalah. Jadi tujuan kita solat ialah supaya Allah terima solat kita. Itu kita pegang buat. Baru dapat hasil. Kalau solat kita sah tapi Allah tak terima, hasil tak dapat. Ada ke solat sah tapi Allah tak terima? Ada, kejap lagi kita akan baca. InsyaAllah. Baik. Doa bawah tu pula imam selalu cakap tu, yang hitam kat ujung sana tu. Sebut kuat-kuat tu kan? Tu kan biasa imam kan salam macam taqabbalallahu minkum. Apa makna dia tu? Taqabbal, moga Allah terima. Allah tu Allah lah kan. Moga Allah terima daripada kamu. Terima apa tak? Terima salat, terima doa. Jadi target tujuan kita solat tu tuan-tuan ialah Allah terima. Bukan sekadar nak lepaskan, dah wajib kita buat lah. Bukan tu. Ini antara bukti amalan yang kita lakukan melalui doa-doa. Taqabbal tuan-tuan. Ui mahal. Bukan murah-murah tuan-tuan ni taqabbal ni. Kita bulatkan. Taqabbal ni tuan-tuan. Syarat nak taqabbal dia mesti tammim. Dia mesti sempurna. Janji Okey, beres. Mudah-mudahan tu. Tengok buku balik. Hasil solat yang sempurna iaitu, sambung tuan-tuan buat, iaitu di mana letak kekuatan tu tuan-tuan? Dalam diri kan? Dalam diri. Jadi orang itu baik depan orang saja ke dia baik depan dan belakang orang? Kalau kekuatan tu dalam diri. Masa mak mertua ada lagi kan, itulah kita yang lupa ya kita doa sama-sama bonda syariat kan. Masa mak mertua ada, mak kita ada, bila mak mertua datang rumah tu ataupun mak kita datang rumah tu, rumah kita ni
Siapa yang ambilkan pinggan suami untuk makan malam? Isteri. Yang cedok nasi dia, isteri. Yang dekatkan mangkuk gulai tu, isteri. Yang bila suami dah habis makan, yang ambil pinggan bawa ke sinki siapa? Isteri. Itu tak ni masa mertua dia, masa mak dan mertua dia tu. Tapi bila mak atau mertua tu dah balik rumah dia, tinggal kita dengan isteri dengan anak-anak je, siapa ambil pinggan? Cendol nasi, selongkar periuk. Jadi kekuatan isteri tadi melayan suami bagus tadi sebab mata mertua ataupun mata mak kita tu, bukannya pada dalam diri. Kalau daripada dalam diri, mertua ada ke tak ada, dia sama. Ada faham? Oh bagus, aku cepat dia faham. Jadi tu memang bergaduh teruk ni suami isteri ni. Kak ipar datang rumah, dia jadi elok tak? Boleh jadi elok pula tu. Jadi kekuatan elok tadi daripada dalam diri ke daripada mata kak ipar? Jadi itu solatnya tak elok. Sebab hasil solat tu kekuatan jiwa dalam diri. Sambung lagi baca. Ya apa? Berupaya apa maksudnya? Mampu kan? Mampu apa? Menahan diri daripada terbukanya drama Korea dan Hindustan dalam rumah. Itu kan dosa kan? Daripada tingginya suara isteri kepada suami dia, daripada isteri ni memaksa-maksa suami dia tu. Suami nak balik kampung dia, isteri paksa balik kampung isteri juga, sampai gaduh-gaduh kan. Itu kan dosa kan? Baik, faham dah tu? Jadi poin 1, mendirikan solat. 2, solat ada hasil. 3, hasilnya dalam diri. 4, kita mampu meninggalkan dosa kecil, dosa besar. Satu perenggan tu ada 4. Akak dapat tak 4 tu? Beres. Ni nak dapat betul-betul ni supaya kita boleh kembangkan kawan-kawan lain. Kalau ada ustazah sini nanti habis jumpa saya, nak ambil nama dengan nama telefon. Nanti kita nak panggil untuk kursuskan, boleh panggil hari Senin ni tak tahulah. Ni tak masuk. Spam, Ulu Langan, 2 je dengan Bombak, 3 daerah. Ustaz-ustazah akan berkumpul di Palma, Ampang untuk kita didik elok. Sebab kita nak sebar luas ni benda ni. Biar semua kawan-kawan kita faham. Okey. Terus lagi baca perenggan bawahnya. 1, 2, 3. Murid-murid tahun 2 baca. Tu tuan, yang dia syariat oleh Allah, tandakan. Tandakan tu. Puan-puan, boleh tak? Yang tak ada buku kan, cuba duduk kat celah-celah orang yang ada buku, sebab buku dah habis. Boleh kita tengok sama-sama. Duduk celah-celah akak-akak ni. Tuan-tuan pun sama kat ni. Yang kita belajar sama-sama, insya-Allah. Boleh tak urus dia? Ada kertas kosong tak satu? Edarkan siapa nak buku, tulis nama. Nanti yang tak ada buku tapi nak buku boleh dapatkan masjid ya. Tulis nama dan nombor telefon. Nanti kita maklumkan bila dah ada di masjid nanti. Okey tuan-tuan. Jadi yang mensyariatkan solat ni siapa tuan? Jadi kalau kita nampak haji buat macam ni, Sami'allahu liman hamidah. Bentuk tangan di waktu i'tidal ya. Sami'allahu liman hamidah. Kita tanyalah diri kita, pernah ke Allah syariatkan angkat tangan macam tu waktu i'tidal? Tanya diri kita.
Kalau jawapannya, oh pernah, aku pernah belajar dalam kitab ini, ulama ini kata terbalikkan tangan waktu i'tidal. Buatlah. Sebab kita tahu itu Allah syariatkan. Kalau tak boleh nak jawab, entah. Bahaya. Okey, mari baca lagi. Dia syariatkan oleh Allah Ta'ala. Sambung lagi. Jadi cucu tanya, Tok, kita solat ni untuk apa? Itu jawapan dia. Untuk kuatkan agama dalam diri ni. Bila kuat agama, yang haram kita tak buat, yang wajib kita buat. Bila kuat agama, mengekal dan menyuburkan agama dalam diri. Itu fungsi solat, tuan-tuan. Lagi sempurna solat kita, lagi subur agama kita. Lagi cacat solat kita, lagi kering agama kita. Jadi tidak mustahil ada orang Melayu solat, tapi dia punya bergaduh sama-sama orang Melayu itu lagi dahsyat. Lagi solat, lagi dahsyat. Sebab solat dia tak sempurna. Jadi kita nak pujuk, nak satukan bangsa kita ni melalui solat. Jangan melalui duit. Melalui duit nanti ada orang tak dapat. Jangan melalui bagi tanah, nanti ada yang tak dapat. Dia takkan bersatu juga. Melalui solat, semua orang solat, InsyaAllah jadi apa tujuan kita solat? Untuk tujuannya untuk mengekal dan menyuburkan agama dalam diri. Jadi puan-puan, kalau ada anak remaja yang akhlaknya tak elok, jangan hantar dia ceramah. Betulkan solat dia. Jangan tak ada ceramah, tak guna dah ceramah tu. Sebab semua dia tahu dah. Kalau tanya nak umur 16 tahun kan, nak derhaka ibu bapa dosa ke pahala? Apa dia jawab? Dosa, dia tahu. Jadi tak payah ceramah dah. Sekarang ni betulkan solat dia. Jadi lepas ni insya-Allah anak-anak kita remaja kita kena pukul. Nanti kita minta imam muda dan pencetus ummah kita datang bimbing di masjid ni. Atuk-atuk tak payah datang dalam masa tu. Kita nak bimbing remaja pula. Kan? Hari ni anak-anak kan boleh lah kalau anak-anak jadi model nanti Jadi kita fokus kat dewasa gini insya-Allah. Baik, baca lagi ayat seterusnya 1 2 3. Agama pula itu untuk yang nak order buku je. Agama pula adalah keperluan yang paling penting. Mengapa agama itu penting? Untuk menjamin kesejahteraan hidup kita di mana? Di dunia dan di akhirat. Anak perempuan dapat SPM 10A1 tidak confirm lagi masuk syurga. Anak tuan-tuan ada kereta Mercedes besar, banglo besar, confirm masuk syurga ke? Tak confirm. Kalau solat subuh jemaah sekali habuk pun tak benar, nak masuk syurga macam mana? Kan jadi kita baca sekali lagi. Agama pula adalah keperluan yang paling penting bagi menjamin kelangsungan, maksudnya kesejahteraan hidup kita dunia dan akhirat. Jadi hidup kita ada berapa tempat? 2. Kat mana? Itu yang kita nak, dua-dua tu kita sejahtera. Baik tuan-tuan, jawab kuat-kuat. Apa yang penting? Baca ayat tadi buku. Agama pula, baca balik. Agama pula. Jadi yang penting apa? Agama, bukan kerjasama. Nenek dia pun 2 kali 5 nengok kartun. Dahsyat orang lempit. Jadi yang penting apa tuan-tuan? Power. Lepas ni kalau ada penceramah tanya ustaz-ustaz datang, apa yang penting? Jawapannya apa? Bukan kartun warna pet. Agama. Tuan-tuan Haji kan, ada satu pagi Ustaz nangis. Ustaz ni jarang nangis, memang tak pernah nangis. Bini lari pun Ustaz tak nangis.
Macam tu. Tamak bini wajib tak ada lagi. Tapi satu pagi Ustaz nangis lepas solat subuh tu. Sebab apa? Masa naik Ustaz masa tu tak sihat. Jadi pesan dengan Bilal dah Isyak besok jangan tunggu Ustaz komannya jadi kita pun pergi lambat lah untuk ngelak jadi imam. Jadi kalau datang awal confirm kena jadi imam. Kan dia bila naik lewat dekat simin belakang sana tu, dia bahagian bawah tak? Bahagian bawah dia tempat kita makan tu ada 3 orang tu solat dalam saf 3 orang. 3 itu dalam saf. Dia tak naik atas. Dia solat situ kan. Tengok, apa budak apa budak solat kat sini kan. Jadi tak ada, sebab kita dah lewat tu terus solat kan. Bila dah habis solat subuh tanya Bilal selang sebab rumah kita je. Kata, Ji, kenapa tadi ada 3 orang kat belakang tu solat, kenapa tak naik? Haji tak bagi ke? Dia kata, Ustaz, itu memang kerap dah tu Ustaz. Itu memang kerap berlaku dah. Kalau dia datang kutip sampah awal ke taman kita ni, dia akan solat jemaah situ berita. Sebab bila kita pelawa dia naik atas, dia kata tracksuit dia dah kotor dengan air sampah. Rupanya budak tu budak Bangladesh yang kerja kutip sampah, yang busuk tracksuit dia, busuk t-shirt dia, tapi solat subuh berjemaah. Dari segi dunia ni dia busuk, ke akhiratnya, zahirnya bolehlah kita andaikan dia selamat dengan apa kedana dia tu di negara orang lalu, bukan negara dia. Ya, boleh solat subuh jemaah. Itu kita pun nangis. Kita pun bayangkanlah anak-anak kita bangsa Melayu umur 20, umur 21, umur 22, kat mana dia solat? Bajunya mahal, seluarnya mahal, wangi lagi, minyak wangi dia, kat mana dia solat? Anak-anak tuan-tuan lah. Tu. Jadi anak kita ada kereta, wangi, baju cantik, nanti kat akhirat dalam neraka, na'udzubillah, sebab dia tak kenal agama, dia tak ada agama. Tapi orang Bangladesh yang patuh ke dana, busuk kan, tak ada handsome, tak ada apa, duduk merempat negeri orang. Kalau dia mati umur 25, dia masuk syurga. Sebab apa? Subuh jemaah. Kalau subuh dan jemaah, yang lain-lain tu okey lah kot. Peristiwa ni menyebabkan tiap kali kita bawa kereta depan tu lori sampah, kita jadi nak potong tu rasa salah. Sebab hormat, kita muliakan kan? Tapi bila nampak anak lelaki tuan-tuan, kami tak muliakan. Sebab kami tahu Quran kadang 4 bulan tak pernah baca. Solat jemaah subuh jauh panggang dia api. Jadi hidupnya sama seperti Ahcok dan Mutusan. Apa yang penting? Ada tak agama pada anak-anak kita tu? Senyap pula tadi, kuat jawab. Orang tanya ada ke tak ada? Bukti ada agama ialah solat jemaah ulang alik. Sebab Nabi SAW kata, bila kamu nampak seorang lelaki itu ulang alik ke masjid, saksikanlah agama dan imannya. Itu bukti. Jadi anak kita ada agama tak? Tak jawab balik. Jom baca lagi. Jadi apa yang penting? Baik, olah lampik, pegang kuat-kuat. Yang penting dalam hidup kita ni ialah agama. Jadi kalau anak lelaki kita dah tak solat, dah duduk kat tepi simpang atas motor, ada agama lagi tak? Tak ada. Buka buku kecil tadi. Mana buku kecil tadi? Muka surat 5. Tak, ni ada satu lagi buku. Buku ni siapa tak ada, dia juga ni dalam kereta boleh dapat nanti. Muka surat 5. Hukum orang meninggalkan solat. Jumpa tak? Jumpa. Lambat je buka muka surat buku. Buka channel TV, drama bersiri, cepat dia jumpa. Orang yang meninggalkan solat, lalu dia kata solat ni tak wajib dah, yang wajib jadi kaya raya. Macam tu Solat-solat ni zaman pada pasir dulu je. Siapa kata macam tu, secara ijma' ulama', dia jadi murtad, kafir. Jadi ada agama lagi tak? Dah tak ada dah.
Kan? Buka muka surat 6 pula kak. Cari perengan tengah-tengah. Manakala orang yang tinggalkan solat kerana malas atau meringan-ringankannya. Ini anak-anak bujang kita kat kampung berlaku ni. Nanti saya qada lah. Dia ringan-ringankan solat tu. Maka ulama berselisih faham. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mazhab Hambali kata, siapa tinggal solat kerana malas atau meringan-ringankannya, dia menjadi kafir. Tu. Ada orang tak setuju, Ustaz, jangan sebutlah kafir-kafir, Ustaz. Yang tak solat bawalah ke masjid solat. Ini ilmu. Jangan jadi tawaduk orang macam tu pula. Nak beritahu je mak ayah, kalau yang penting agama, pastikan anak solat. Jangan cerita solat sempurna lagi. Pastikan solat dulu. Ada tak catat dalam buku tu kak? Kak nampak tak tulisan tu? Nanti kongsi dengan kawan-kawan lain. Okey, baik. Terus baca buku tebal balik. Baca perengan bawahnya. 1, 2, 3. Tu dalil. Buka muka surat sebelah lagi. Baca tajuk warna hitam tuan-tuan. Ini nak bagi tuan-tuan bagi duit RM50 dengan imbalan buku tu, nak bagi betul-betul berbaloi. Baik, tajuk warna hitam tuan-tuan. Apa tajuknya? Ini iktidal tadi tuan-tuan. Tata cara solat tu kan banyak kan. Allahu Akbar, Assalamualaikum tu kan solat. Jadi antaranya solat iktidal tadi lah. Tata cara iktidal ni tuan-tuan telah ditetapkan. Jadi adakah saya dah tahu yang ditetapkan itu? Itu kena tanya diri masing-masing. Jangan syariatkan untuk diri kita oleh diri kita. Aku suka buat macam ni, aku buat lah. Tak boleh. Jadi kesimpulannya mesti ada ilmu lah. Itu yang kita nak belajar hari ni. Macam mana kita nak tahu cara solat ni ditetapkan ni? Jom kita baca perengan bawah lagi. Sekalipun baris nombor 2 perengan bawah sekali. Sekalipun sambung. Nanti ada yang tak jumpa gitu. Jumpa tak? Baik, 1, 2, 3 baca. Sekalipun ayat mana? Ayat yang tadi lah. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat mencegah pada keji dan munkar. Ada cara yang tidak tak dalam ayat tu? Tak ada, hak umum. Tetapi kan, jadi Nabi dulu dia tak ada buat kuliah macam ni. Nabi dulu kan, Nabi solat elok rokok elok, sami Allahu liman hamidah. Nabi amalikan solat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok kami jadi imam nanti, bila sujud, duduk untuk sujud, Allahu Akbar, tuan-tuan ikutlah. Tak payahlah syarah panjang sangat solat ni. Ikutlah. Tuan-tuan jangan duduk macam ni. Jangan buat macam ni. Gitu. Ataupun jangan macam ni. Bila nampak je Datuk Sahibu Samahah kita duduk macam tu, ikut. Baik. Tapi orang Melayu tak boleh macam tu. Dia kena terangkan. Harap dulu boleh. Nabi buat dia ikut. Jom tuan-tuan. Diperinci oleh Ahmadi. Sambung baca tak? Lagi, terus baca lagi. Nabi suruh ikut yang Nabi buat tu. Kan? Apa suruhannya? Muka surat atas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa terjemah Melayunya tu? Sebagaimana kamu melihat. Jadi pernah tak kita lihat Nabi solat? Habis macam mana kita dapat tu? Baca perengan bawah lagi. Amali solat. Jadi yang Nabi buat tu ikut sukati Nabi ke dipandu oleh wahyu? Beres. Kan? Merangkumi apa?
Baik tuan-tuan, mana-mana perbuatan dalam solat yang tuan-tuan nak tanya nanti, perempuan tanya perbuatan-perbuatan ni, yang itu kita nak belajar. Yang kedua apa? Bacaan. Apa baik soalan-soalan tentang bacaan. Ustaz, imam rukuk saya belum habis Fatihah Ustaz. Tentang bacaan, lepas ni boleh tanya. Okey. 3. Ustaz, macam mana cara nak khusyuk ni Ustaz? Pun boleh tanya juga. Okey, sambung perenggan bawah lagi. Amali. Jadi kalau cucu tanya siapa yang nampak Nabi solat? Sahabat. Atuk jawab sahabat. Gitu Cucu tanya lagi, bila sahabat tu nampak Nabi solat, apa mereka buat? Atuk jawab. Boleh ikut lagi. Sahabat tu nampak Nabi solat, apa mereka buat? Di samping ikut itu, sahabat pun cerita hal Nabi itu. Itu namanya hadis. Adalah Nabi SAW apabila bangun daripada rakaat kedua, maksudnya lepas tahiyat awal, baginda bangun daripada tahiyat awal ni, baginda mengangkat dua tangannya seperti mana baginda angkat ketika takbiratul ihram. Kan sahabat riwayatkan. Tapi ada orang Melayu bangun daripada rakaat pertama nak kedua tu pun dia angkat. Yang 3 ke 4 tu pun dia angkat. Lalu tu tanya-tanya, dia ni belajar ke tak belajar ni? Kau mimpi baik. Kan, sahabat. Baik, sambung lagi. Hadis-hadis ni siapa yang kumpul? Siapa yang faham? Oleh tabi'in dan ulama. Apa sifat mereka tu? Memiliki autoriti. Maksudnya ada hak, ada layak. Layak. Macam keluarkan fatwa. Siapa autoriti kat Selangor? Ustaz Asnan ke Datuk Tadis? Datuk Tadis. Kita mana boleh. Gitu autoriti jadi para sahabat ni dipaham makna-makna hadis itu. Okey. Lepas tabi'in ulama ni faham hadis-hadis tentang solat ni, apa mereka buat? Tulis kitab. Imam Syafi'i rahimahullah tulis kitab kitab fiqh kan. Baik, apa sifat kitab yang awal-awal dulu? Sifatnya ialah pendek, padat. Dia tak panjang lebar. Jadi pendek, padat, senang ke mudah nak faham? Senang ke mudah? Dua-dua tu tak Ustaz? Susah. Jadi apa tindakan ulama berikutnya? Huraikan sampai panjang lebar, sampai mudah kita faham. Jadi antara kitab dalam mazhab Syafi'i yang sampai melalui sanad tadi tu sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang sampai ke kita ni ialah yang tuan-tuan pegang sekarang. Tengok kulit belakang. Tengok kulit belakang sekali. Nama kitabnya, nama pengarangnya, ilhamnya daripada kitab apa, kitab yang jadi ilham tu pula siapa karang. Situlah. Kitab ini tuan-tuan dalam bahasa Arab. Kalau kita fotokopi, binding bagi kat tuan-tuan kitab dalam bahasa Arab untuk bawa balik rumah, okey tak okey? Okey, bawa balik rumah. Tapi sifatnya lah kan. Jadi 3-4 orang ustaz-ustaz kita ni, ustaz jadi kepala dia usaha untuk memelayukan gitu yang kita susun. Jadi yang ada di depan tuan-tuan bukan kitab karangan kami. Kitab hanya susunan kami saja. Jangan sebut nanti kami belajar kitab karangan Ustaz Asnan. Fitnah nama dia. Kitab karangan Syekh Asy-Syirbini, ilham daripada kitab karangan Imam An-Nawawi. Jadi itulah dalam mazhab apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Sebab di Malaysia ni majoriti ramainya mengamalkan mazhab Syafi'i. Mazhab lain salah ke? Mazhab lain sesat ke? Oh tak, cuma jangan buat kecoh lah kan. Dengan amal mazhab lain tu dia berlain dengan yang biasa orang buat. Lepas tu dia jadi imam pula. Oh marah macam tu. Jadi
Kita kena jaga ketenteraman awam. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Ya, baik. Buka balik tadi yang kita baca tadi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab, jumpa awal nama orang tu Al-Imam tu, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Ghazali kan. Itu maknanya mereka ada authority untuk keluarkan hukum daripada ayat, daripada hadis. Dia tak perlu ikut orang lain. Dia tak perlu ikut. Dia boleh jumpa ayat, jumpa hadis, oh ini hukumnya apa, dia boleh amal, betul, orang boleh ikut dia. Orang boleh ikut tu namanya taklid. Kalau awalnya Al-Imam, ya, bukan imam solat ni. Kalau awalnya Al-Hafiz, kalau awalnya Al-Hujjah, yang tu tak boleh. Dia Al-Imam. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Thawri, Imam ya. Okey, baik. Jom baca lagi. Risiko. Terus baca lagi. Nas tu maksudnya ayat Quran, hadis Nabi. Istimbat tu keluarkan hukum. Daripada ayat ni keluar hukum kan. Itu namanya istimbat kan. Orang yang layak mengistimbatkan tu namanya mujtahid. Ya. Mufti-mufti kita ni bukannya mengistimbatkan hukum. Mufti-mufti kita hanya memberitahu hukum. Dinukilkan, menurut imam ni ini, itu je. Tapi mujtahid tu dia boleh keluarkan hukum sendiri. Okey, apa risikonya? Jumpa tak? Iaitu solat sah tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jumpa. Solat sah, tidak kentut, tidak tukar kiblat, tidak kencing, tak ada najis, buat semua rukun, solat sah. Tapi taqabbal tak? Tak. Tu kena ingat tu. Kejap lagi kita tunjuk muka surat. Okey, yang kedua apa risikonya? Lalu kalau tak diterima oleh Allah Taala, lalu tidak mendatangkan hasil. Lalu dalam rumah orang solat ni, Hindustan berjoget, Korea seksi, muncullah tiap minggu sepanjang tahun selama 45 tahun. Dulu P. Ramlee dengan Saloma cinta berahi, kejar mengejar keliling pokok kelapa. Dia tak peluk, buah dada dia tak nampak. Ni dalam rumah orang solat ni. Sekarang orang putih, Hindustan semuanya berpeluk bercium, nampak tak? Tersiar tak dalam rumah orang solat? Ngapa? Tahu tak itu dosa tu? Jawablah. Dah tahu dosa, tersiar buat apa? Jawab. Tak dapat dan jawab tu dosa. Jom kita solat elok-elok. Nanti Allah akan beri kekuatan tadi, insya-Allah. Jom kita solat elok-elok. Otak penuh dah tu, kan? Isteri tengking suami, dosa ke pahala? Dosa. Isteri merajuk 3 hari, dosa pahala? Dosa. Isteri tak puas hati kat suami, panggil suami, bang, jom bang kita bincang dialog bang, kita mulakan perbincangan dengan umul kitab Al-Fatihah. Pahala ke dosa? Tapi buat tak? Nada. Cakap dia pandai. Lawyer dengar. Tuan-tuan okey, benar. Tuan-tuan, itu sana jawab, sini jawab pula. Apa hukum suami memberitahu kat isteri izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mithlaini? Apa hukumnya suami mengajar isteri tu? Berapa kali suami buat macam tu?
Dongar elok tu. Tu sini pula dia kena. Cepat dia jawab. Tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan, dia sebab tu ustaz kata dengan masjid surau kan, kurangkan ceramah lah, kurangkan ya. Banyak praktikal. Ya, baca Quran banyak-banyak, faham Quran elok, solat elok, banyakkan praktikal. Ya, sebab ceramah ni memberitahu hukum-hukum tadi. Kan? Hukum tu semua kita tahu dah. Jadi asyik ngulang-ngulang benda sama je. Isra' Mi'raj daripada masjid mana Isra' Mi'raj tu menjadi haram sampai masjid mana? Aqsa. Hari malam ke siang? Lepas tu naik ke langit, naik apa? Lepas tu turun balik lepas subuh ke sebelum subuh? Kat sana tu dia masa jalan malam tu nampak perempuan ke lelaki-lelaki ramai dalam neraka? Semua hafal dah. Lepas tu jemput Isra' Mi'raj ceramah lagi. Dia cerita yang sama. Jadi sayang lah tuan-tuan. Masa kita bukan lama nak belajar kan. Jadi belajar yang penting-penting. Jadi baik, jemput pencerahan Isra' Mi'raj, ajar kami sujud yang paling bagus. Tu dia ajar tuan-tuan pun duduk dalam saf, buat sama-sama. Yang ustaz ni pula pegang tongkat cokma tu. Salah dia ketuk. Baik, jadi tuan-tuan turun ayat bawah sekali. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terjemahan 1 2 3. Al-Hafiz Ibnu Kathir sambung. Yang lalai dalam solat, bukan dari solat. Kalau dari solat maksudnya dia tak solat. Kalau dalam solat maksudnya dia Allahu Akbar. Tapi Allah sebunjut lupa beli. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wal hamd. Bawang putih dah habis. Ada berlaku tu? Ada ke ades? Kalau banyak kali ada ades. Apalah solat ingat bawang putih. Kena baik. Jadi jom, ada 4 sifat orang lalai dalam solat ni. Yang pertama, sila. Lalai dengan tidak mengerjakannya di awal waktu, dengan kerap melewat-lewatkan sampai last waktu. Masak kemas dapur, masak kemas dapur, masak kemas dapur, pukul 3.50 solat zuhur. Bola gusti, pukul 12 suku baru solat isyak. Tu lelaki pula. Yang tu solatnya sah tak? Sah dalam waktu lagi, tapi dilaknat. Jadi hasilnya tak ada. Ingat Okey. Nombor 2 baca 1 2 3. Rukun solat ialah salam, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri ialah sunat. Tapi ramai orang Melayu kata tak paling ke kanan batal solat. Ada orang duduk atas kerusi. Tanya, bang, kenapa bang solat atas kerusi? Dia kata, saya tak mampu duduk tayat akhir, Ustaz. Dia jawab, Ustaz kata, tak mampu duduk tayat akhir. Kita pun pergilah kat dia. Pergi kat dia. Bang boleh duduk macam ni tak? Dia kata, boleh Ustaz. Habis, kenapa duduk atas kerusi? Mana boleh Ustaz, ni tayat akhir. Kita, sudah, bahaya ni. Kan, kata, bang, boleh bang, tayat akhir. Tak maaf bang, memang dah cedera lutut lah, memang boleh duduk macam ni, sah. Kan, kata, mana sah, ni tayat akhir. Jadi kita pun dapat, ya Rabbi, bang kejap bang, Ustaz nak lagi ke kereta nak ambil buku.
Kan kita pun lari, kita ambil buku ni. Bang jom buka. Kita pun buka 164. Bang baca ni bang. Bukalah 164. Melopok pula dah. Dongeng cerita kan main melopok. Ni kita nak praktikal, kita nak sama-sama dapat ilmu baca tuan-tuan, 3 baris yang pertama atas sekali. 1 2 3. Ketika tasyahud, yang 3 baris atas sekali, 3 baris dulu. Rukun solat yang ke 10 ialah duduk membaca tasyahud. Lagi baca lagi. Sekiranya tasyahud tu baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, dan duduknya, maksudnya duduk waktu baca tadi dituruti, maksudnya lepas dia dituruti oleh apa? Salam, maka dua tu jadi rukun. Jadi boleh tak duduk macam ni? Sebab duduk tahiyat akhir tu rukun. Jadi boleh tak duduk macam ni? Itu yang abang tu silap faham. Sebab orang Melayu panggil duduk macam ni duduk apa nama? Orang Melayu panggil duduk tahiyat akhir. Jadi iktikadnya rukun ialah ini. Sebab kita namakan dia duduk tahiyat akhir. Jadi bila dia tak mampu duduk macam ni, maka dia pun duduk atas kerusi. Tak ada ke kerusi plastik? Kan jadi ustaz pun kata, bang lain kali abang duduk macam ni bang kan. Jadi dia yang tak bolehnya dia patah lutut masa duduk. Terima kasih tuan kan. Tapi kalau sekejap lalu macam tu dia boleh, dia tak sakit. Yang dia tak boleh patah lama ni tak boleh. Tapi sujud dia boleh. Jadi bila dia duduk atas kerusi ni, dia boleh sujud. Yang tak boleh patah lama tu. Kalau dia sujud tu memang mutlak solatnya batal lah. Sebab dia tak buat rukun. Sedangkan dia mampu. Nampak? Ini ilmu. Ustaz, macam mana berlunjur tu boleh? Jom baca perenggan berikutnya. 1 2 3. Walau apa baik cara duduk waktu baca tasyahud akhir, tasyahud awal, duduk antara dua sujud semua tu, yang duduk-duduk tu macam mana pun cara duduk salat sah. Tambah tadi abang tu dah uzur, lagi boleh lah untuk berlunjur tadi. Tiba-tiba dia duduk tak kerusi macam ni, habis kesian kat dia. Bila dia baca je perenggan 2 tu tuan, dia kata, habis Ustaz, dah 3 tahun saya buat macam ni, batal lah solat saya. Saya kata, mana Ustaz tahu Ustaz pus, mengapa abang tak belajar dulu? Dia kata, Ustaz tak ajar saya. Dia tak ngaku dia salah tu. Ustaz lah berdosa, tak ajar saya. Hari ni pun Ustaz ajar. Dia kata, tak apa bang, yang lepas-lepas doa lah. Yang lepas-lepas doa. Tak payah qada dah. Kecuali yang solat isyak dia tu dia kena qada. Sebab masih dalam waktu lagi. Bukan qada, ulang. Dia kena buat sekali lagi. Sebab masih ada waktu. Yang maghrib, asar, zuhur bawa ke belakang 3 tahun tu tak payah dah. Jadi dia kata, terima kasih banyak lah Ustaz. Ustaz saya dunia akhirat. Ustaz lain tu dia biar je saya buat tak elok dia. Anda dia ngumpat ustaz lain pula. Orang Melayu ni tuan tak pernah ngaku dia salah. Macam ni ustaz nak tanya. Benar sampuk sampai pukul 1. Okey, sujud. Jangan turun lutut dulu. Boleh tak turun? Itu ajalah bolehnya. Ni patah tak boleh dah. Yang tu lain,
Sami Allah liman hamidah. Sujud macam mana cara dia atur itu? Boleh tak macam ni? Dia mampu tak? Macam itu boleh lah. Boleh Sampai sujud macam ni boleh? Okey, boleh. Lepas tu Anda sujud tak boleh. macam ni boleh? Tak boleh. Macam ni? Macam tu je lah. Buat lah. Cara daripada awal nak turun macam tu lah. Macam tadi. Lepas tu pusingkan tangan, Rabbi firli warhamni. Lepas tu nak sujud balik, dia pusing 10 balik. Sujud balik. Tahiyat awal Kena tempat yang heboh lah. ambil ruang sikit, ambil tepi sekali. Ambil ruang sikit. Tuan-tuan, ustaz memang syukur tu. Dia kadang-kadang solat jemaah ni ada keuzuran. Antara keuzurannya bila kita tak boleh berdiri bersama imam tu antaranya lah. Tapi tuan-tuan datang masjid tu memang syukurlah, alhamdulillah. Datang terus tapi ambil ruang macam tu lah. Tak boleh tak kerusi. Saya duduk tak boleh. Saya macam kena senang lah. Saya duduk bawah. Saya kena pegang pergerakan saya lambat. Kita buat tuan, kita buat. Tapi yang tuan mampu itu jangan paksa nanti lain pula jadi nanti. Jom. Jom. Macam ni boleh. Kalau nak duduk dah tak boleh. Kalau nak duduk bawah, saya terpaksa lihat ada badan depan tu, power. Nak bangun tu kena Bangun tunggu dulu. Turun je dulu. Cerita turun je dulu. Tak boleh lah tu. Jadi maksudnya tuan mampu rokok tetapi tak mampu sujud. Ni kategori tuan yang tadi tu mampu sujud. Lain jawapan dia. Dia kena ke bawah dan dia duduklah macam mana cara yang dia boleh duduk. Sekarang ni saya ada satu Pak Imam untuk saya dia boleh duduk. Kalau saya nak duduk, saya suruh duduk duduk. Lepas tu saya bongkar sikit. Lepas tu kalau nak sujud baru boleh. Betul tak? boleh tunjuk tak Pak Imam tu sini mana? Imam besar sini jugalah. Ada yang tegur saya. Sebab kita Tak boleh tegur dah. sebab kita nak clearkan dengan imam tu apa asas ilmunya yang dia kena duduk, bukannya rokok biasa, dia kena duduk bau rokok tu, apa ilmunya, nak clear. Sebab semuanya telah ditetapkan. Tadi kita dah baca tadi, Nabi, sahabat, tabi'in, ulama. Ya, ustaz-ustaz tak boleh, tak layak nak keluar pada otak dia bagi pendapat, tak boleh. Dia mesti nukilkan. Kecuali dah tak ada langsung, yang tu kena bincang dalam 10 orang, 15 orang, ambil keputusan, kita sebarkan keputusan tu. Kalau seorang-seorang kemukakan, nanti 1001 macam pandangan. Orang jadi pening. Mana buku dia Ji? Okey, buka muka surat 35 Ji. Jom kita belajar panduan ulama kita bagi yang masalah yang ngaji hadapi. Perenggan dari dua dari bawah. 35 perenggan 2 dari bawah. 1, 2, 3. Okey, satu-satu kita bincang. Jadi Haji tadi mampu rokok. Yang dia tak mampu, itu bentuk masalah lah tu. Sekiranya dia mampu rokok tetapi dia tak mampu sujud. Sambung lagi tuan. Maka dia rokok 2 kali. Bukan dia duduk tak kursi. Ya, jadi yang ustaz tu pandu duduk untuk rokok tu, yang tu kena cari kitab ni.
Ustaz tak kata salah tau. Kena macam ini, kena baca. Tak boleh nukil lidah telinga, lidah telinga, lidah telinga. Nanti banyak sangat pendapat. Okey, sambung lagi baca. Sekali untuk rokok, sekali untuk sujud. Okey Ji, letak buku Ji, praktikal Ji. Jom. Okey Ji, bangun. Allahu Akbar. Minal muslimin dallin amin walam yakul lahu kufuwan ahad. Rokok. Allahu Akbar. Rokok kena angkat tangan Ji. Haji boleh angkat tangan tak? Jangan main turun macam tu je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ni kan. I'tidal Ji. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ulang rokok tadi Ji. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Haji boleh berdiri tak? Boleh berdiri lagi tak? Boleh lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ngapa Haji baca Rabbi firli sambil berdiri? Maksudnya duduk antara dua sujud kan? Ngapa sambil berdiri? Okey, duduk dulu Ji. Jom ambil buku balik. Kita kena buat praktikal. Ambil buku balik Ji. Tengok 35 tadi, bahagian bawah sekali, perengan bawah sekali. Apa panduan yang ulama kita dah beri dalam masalah ini? Okey, bawah sekali. 1, 2, 3, baca. Ji, masa Haji tidur malam, tak tidur sambil berdiri ke baring? Mampu berdiri, mampu baring kan? Yang Haji tak mampu duduk tadi kan? Okey, jom baca. Sekiranya tidak mampu duduk, apa dia kena buat? Maka dia dapat berdiri bagi menggantikan. Itu panduan ulama tahun 900 Hijrah dulu. Dia faham daripada kitab tahun 600 Hijrah dulu. Maka duduk-duduk dia tu diganti dengan berdiri. Gitu. Sebab tu Haji tadi dia bangun Rabbi firli warhamni wajburni. Kemudian Haji nak sujud kedua tu macam tadilah, ulang balik. Sebab Haji mampu berdiri lama tadi kan. Itu yang diajar dalam kitab. Hadis ada tak? Salat atas kerusi. Bila sakata faduduk atas kerusiun. Macam tu lah hadis dia bunyi. Baik, cerita kerusi ni macam ni. Let's say, katakan haji kita ni mampu Allahu Akbar, boleh. Iftitah selesai minal muslimin boleh lagi. Sampai Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau dia terus berdiri, dia tumbang. Maksudnya tak mampu dah tu. Saraf dia dah sakit. Lutut dia dah patah. Macam tadi, memang tak boleh turun. Kemana dia nak pergi? Belum kursiun lagi, dia kena menyandarun dulu. Kalau ada kawasan yang dia boleh buat macam ni, dia kena buat macam ni dulu. Tak boleh kerusi lagi. Sama ada menyandar belakang ataupun tepi sekali macam tu. Dia tak boleh kerusi lagi. Dah dia duduk tengah Ustaz. Kalau dia boleh beli besi Parkinson tu yang orang duk tekan, kalau dia boleh bertekan, dia boleh berdiri, dia bertekan dulu. Dia tak boleh duduk lagi. Itu aturannya lah. Menyandar kat kawan. Menyandar kat kawan boleh, dengan syarat kawan tu taklah 2x5 dia. Allahu Akbaru kabira. Boleh kan? Buka muka surat 35 tadi.
35 tadi. Baca perenggan atas sekali. 1, 2, 3 baca. Gini, tadi kan besi tadi kan, besi yang orang duk jalan-jalan ni, ataupun tepi ni ada, kalau dia tekan dia boleh. Kalau tak tekan dia tumbang. Maka dia wajib tekan, dia tak boleh duduk tak kerusi. Contohlah dia ada aturan, dia ada susunannya. Sekiranya sampai sekiranya dia tak mampu berdiri. Jadi bukan sewenang-wenang nak duduk tu. Sebab hadis dia tak ada. Contohlah kan sampailah tahap dia memang tak boleh berdiri, tak boleh tekan, tak boleh sana, tak boleh apa. Kalau tapi buka muka surat 31. Muka surat 31. Dah ada bahasa Melayunya, senang sikit ustaz mendidik bangsa. Kalau bahasa Arab tu penat ustaz. Okey, 31 cuba tuan-tuan baca satu perenggan atas sekali tu. Solat ketiga ialah berdiri ketika solat fardu bagi yang mampu. Solat fardu bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu tu yang ulama kita bincangkan. Sekarang ni dia mampu tak berdiri. Mampu, yang dia tak mampu ialah berdiri lama. Maka cuba tengok perenggan tu, baris yang ada tulisan condong. Nak sampai ke bawah dah sikit. Jadi Allahu Akbar tu wajib berdiri selagi dia mampu berdiri. Tapi lutut dia dah sakit, tak boleh bertekan pun, tak boleh nyala, tak boleh. Barulah punggung dia ni dibantu oleh ni kira menyandar lah ni, tapi sambil duduk macam ni punggung dia dibantu oleh lantai kerusi. Itu je manusia yang dibantu oleh lantai ni. Tengok muka surat ke depan sikit, 35 ke 34. Syarat berdiri. Syarat berdiri. 33. Baca 1, 2, 3. Jadi kan berdiri tulang belakang ni kena lurus. Mana boleh macam ni? Mana boleh macam tu? Ingat ya? Jadi duduk tadi ganti berdiri ke ganti baring? Ganti berdiri. Maka duduknya luruskanlah tulang belakang. Mana boleh macam tu? Macam ni siap beritahu imam, Mam, surah Baqarah tu sempurna. Jadi tuan-tuan, ni kita nak syarahkan apa tahu? Kita nak beritahu bahawa cara solat, tata caranya telah ditetapkan. Semua jenis masalah tu dah ada dah jawapannya. Cumanya kita tahu ke tak tahu. Itu yang kita nak belajar. Jadi tuan-tuan, maksudnya nanti minta pakat dengan Ustaz Syarif, sama ada Ustaz Syarif yang mengajar ni atau Ustaz Jawawi mengajar buku ni kat sini. Baca satu-satu. Ustaz Jawawi Lebuhan Dagang. Kena tangkap seorang-seorang ni untuk baca ni satu-satu. Sebab kita ni kan Ustaz nak kenalkan je. Ni penting menunjukkan sebab apa? Nanti tuan-tuan, kalau rukun syarat tak ikut yang Allah tetapkan, kita dah baca tadi, kita solat tapi dilaknat. Kita tak tahu apa rukun, apa syarat. Berdiri ni macam mana, duduk macam mana. Jadi mestilah wajib ada ilmu. Boleh? Saya yang lain boleh buat. Berdiri boleh, rukuk boleh. Tapi tahiyat untuk saya tak sempurna. Macam mana? Tahiyat Untuknya saya tak. duduk je, saya tengok macam tu. Akhir pun begini, awal pun begini. Tak terseksa tu duduk macam ni. Terseksa tak, hilang khusyuk nanti. Jadi cuba haji duduk yang haji tidak terseksa. Bukan selesa, tidak terseksa.
Pandai-pandai tuan nak nyambung. Cuba Haji duduk yang tak terseksa. Macam tu. Tapi kalau duduk yang punggung letak atas lantai, tekan satu tangan tepi. Duduk ke atas lantai punggung tu, tekan tangan kat tepi. Yang tu sakit. Sakit tak ada. Jadi macam tadilah, buat yang sampai kita boleh kekalkan khusyuk. Kalau terseksa, nanti tumpuan kita dah ke sakit tu. Ni khusyuk ni dah hilang. Kejap lagi nak tunjuk ni bab khusyuk ni macam tu. Ataupun macam tadi lunjuk je kaki depan. Boleh. Kalau Haji bersila sakit tak? Tak apa tuan, cuba. Macam ni tak ada sakit. Masya Allah. Macam ni lah duduk. Kerana cuba tengok, tidak mampu duduk 35 ke 36, tidak mampu berdiri. Tidak mampu berdiri. Orang kata berdiri, dia berdiri tegak. Okey, 36. Kan bawah tu ada tajuk jenis. Baca 1 2 3. Tajuk bawah tu, tajuk bawah. Jadi bila tak mampu ni, bila duduk ni, cara duduk elok ni iftirash. Iftirash ni cara buat ni macam ni lah tuan. Duduk atas tu tegak ni. Ni iftirash. Ini bukan iftirash. Tapi kalau dah sakit kaki, dah masuk besi yang ni, dah tak boleh dah macam ni, duduklah macam ni baik. Tapi cuba baca perenggan yang bawahnya. Ada pula pendapat mengatakan perempuan duduk bersila. Jadi tuan-tuan, bersila ni adalah cara duduk yang disyariatkan dalam ibadah. Jadi Haji duduk bersila tadi untuk tahiyat akhir. Cantik. Kalau kaki tak mampu dia cuma macam ni. Yalah, tak mampu tak apa. Tapi tuan, maksudnya kalau kita depan Allah Ta'ala nanti di mahsyar kan, Allah tanya, ngapa kamu duduk macam ni? Dia duduk ni betul dah, duduk sini betul dah, cuma kaki ada tak boleh tegak kan, macam ni. Jadi Allah tanya, ngapa pula waktu duduk tahiyat awal, waktu tahiyat akhir tu kau duduk macam tu pula, kaki tak tegak? Paling kurang tuan-tuan, kita boleh jawab, ya Allah, sebenarnya saya tahu yang kau sayang, yang kau terima solat tu, cara duduknya tu aku tahu, cumanya aku tak mampu ya Allah. Macam tu jawapan. Jangan Allah tanya, sebenarnya kau tahu tak cara duduk yang aku terima solat kau? Kalau itu pun tak boleh jawab, tak lakulah solat kita. Tu ilmu tuan-tuan. Paling kurang kita boleh jawab macam tu, ya Allah, sebenarnya aku tahu, cumanya tiba saatnya pada masa tu aku dah tak mampu buat, tapi masa aku muda dulu aku buat. Sihat maka Allah kata tak apa, lulus lah, boleh masuk syurga, alhamdulillah. Baik. Saya selama 4-5 tahun bayang, tapi tidak seminggu ni saya bayang macam biasa. Cuma nak duduk antara dua sujud tu saya melutut. Jonathan, melukut Ustaz tu. Boleh. Tak apa. Tapi daripada tuan duduk macam tu, lebih tuan bersila. Tak apa, dimaafkan. Sebab itu urusan solat kita. Yang pergerakan yang tak dimaaf ni, garu-garu, betul kebutang baju itu. Kalau tujuan untuk pergerakan solat, itu memang solat. Macam kita bangun tu kan bergerak kan. Itu memang digerak solat. Tak apa. Solat memang kita nak lama. Dapat tamanninah jadi ya. InsyaAllah. Yang afdal lah. Tapi kata buat macam tu okey dah. Afdalnya kalau tak mampu iftirah tadi, kita bersila macam tu Malah orang perempuan afdal apa?
berseling, bukan iftirash. Pendapat nombor 2 kan jadi tak adalah atas kerusi tadi. Ilmu makcik kakak bila nak buat tu mesti ada ilmu dulu. Ilmu dulu baru buat. Jangan dah 7 tahun buat baru nak dapat ilmu. Bahaya. Okey baik. Panjang cerita Baik tuan-tuan, terus balik tadi yang kita baca tadi. Celakalah orang yang solat. Rukun syarat tidak ikut cara yang ditetapkan. Jumpa tak tu? Muka surat XVI Orang ni dibuat tulisan Roman tu pula, susah aku jadi. Rukun syarat. Jadi tuan-tuan, rukun syarat ni kami bantu dengan buku ni. Dengan buku tebal ni. Jadi dalam tu semua ada jawapan dia tu. Praktikal solat. Jangan cerita falsafah solat ustaz. Kalau kita rokok sihat pinggang, ya tu tak ada lah, sebab ulama dulu tak pernah bincang tu. Itu zaman sekarang yang sibuk cerita rokok tak betul pun. Cerita sihat pinggang, masuk oksigen dalam otak, yang tu tak payah cerita tak. Kita cerita sekarang ni tata cara tadi. Baik. Nombor 3 tuan, mari kita baca punca orang itu dilaknat walaupun dia solat. 1, 2, 3 baca. Macam mana cara nak jaga khusyuk tuan? Nanti tuan buka muka surat 196. Kejap. Kita habiskanlah nombor 4. Nombor 4 baca. Nombor 4. 1, 2, 3. Masya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi majid. Sudah habis tahiyat tu, otak kita, hati kita entah faham apa yang kita sebut tu. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi amin fa innaka taqdi. Apa tu tuan? Kalimah-kalimah yang kita lafazkan tu dalam solat tu, setiap kalimah tu mesti difahami. Jadi yang nombor 4 ni, Ustaz bantu dengan buku nipis. Kak, angkat tinggi sikit buku tadi kak. Ni ada satu lagi buku. Jadi yang berhajat nanti boleh angkat dalam kereta yang bandulan putih tadi. Itu banyak. Okey, nanti kita buat praktikal insya-Allah kan. Baik. Jadi ada 4 punca laknat. 1, solat lewat-lewat kerap sangat. 2, rukun syarat ni tak reti apa, ikut apa orang buat, ilmu tak ada. Yang ketiga, tak jaga khusyuk. Yang keempat, kalimah-kalimah disebut dalam solat dia tak reti apa. Jadi kita solat ni tuan-tuan, 4 sifat ni yang ada kat kita ada berapa? Yang tu muhasabah diri masing-masing. Okey. Jadi yang nombor 2 tadi kami bantu dengan buku tebal. Dia tebal sikit sebab dia banyak bicara dia. Yang nombor 3 pun kami bantu dengan tu. Buka muka surat 196. Macam mana cara nak jaga khusyuk? 196. Tadi tuan-tuan, ini sekali ni 2 in 1. Tadi kan kita dah baca, kalau solat ni tak ikut tata cara, mungkin solat itu sah tapi Allah tak terima. Di mana keterangannya Ustaz? Mari kita baca tajuk khusyuk. 1, 2, 3 baca tuan-tuan. Disunatkan khusyuk zahir dan batin. Jadi hukum khusyuk sunat. Cover khusyuk zahir, jangan garu-garu, dan batin, hati dan minda kita jangan pergi tempat lain. Okey, sambung baca. Di dalam hatinya, mesti menyedari bahawa boleh pakai t-shirt pagoda. Kalau kesedaran tu ada dalam hatinya ni, mesti sedar yang waktu solat tu dia depan siapa? Ulama dulu tak sebut Allah tuan, dia sebut depan raja segala raja untuk kita faham. Kalau tuan menghadap tunggu pakai t-shirt pagoda, boleh masuk istana ke?
Habis solat boleh belakang macam tu. Hai, mengarut sungguh. Akan sah ustaz. Ingat, kita nak taqabbal, bukan nak sah. Baik, sambung lagi. Di dalam hatinya, solat kita ni 2 rakaat subuh tadi tuan, 2 rakaat ni malaikat dah bawa pada Allah Ta'ala, sembahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sebab itu namanya sembahyang kot. Solat yang kita buat tu disembahkan ke Yang Esa, macam tu, dipersembahkan pada Allah Ta'ala. Sambung baca. Boleh jadi habis cerita rumah cantik, baju banyak, baju kurung ada 3 almari, telekung ada 5 lai, tudung ada 3 almari, tapi solat Allah tolak. Apa guna semua tu? Apa yang penting? Tu. Lalu Allah tolak solat, tegak tak agama dalam diri? Okey, dah faham dah tu. Sah ke tak sah solat dia tu? Tak khusyuk tu? Sah, sebab khusyuk tadi disunatkan. Khusyuk zahir dan batin sunat. Jadi cuba tuan-tuan kiaskan, angkat tangan waktu nak rokok sunat ke rukun? Sunat. Angkat tangan waktu i'tidal sunat ke rukun? Sunat. Doa iftitah selepas takbiratul ihram solat tarawih sunat ke rukun? Selepas takbiratul ihram solat tarawih sunat ke tak sunat? Sunat. Sebab setiap kali lepas takbiratul ihram sebelum Fatihah sunat iftitah. Fardu ke sunat sama solat tu. Tapi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allah terima tak solat kita? Cuba kiaskan. Yang sunat dengan sengaja kita tak buat, Allah taqabbal ke tak? Khusyuk tu sunat je. Tapi tanpa khusyuk, risikonya ialah Allah tolak solat kita. Jadi apa yang tinggal kat kita? Itu yang kita takut. Nanti di akhirat nanti Allah tunjukkan bekas solat kita ni. Kita tengok kosong. Ya Allah, macam mana kosong ni? Dulu aku buat 5 waktu. Allah kata apa? Betul engkau buat 5 waktu. 5 itu hanya engkau yang iktiraf. Aku tak iktiraf. Sebab setiap kali solat kau dibawa kepada aku tolak semula. Aku tak simpan solat kau tu. Gitu ya. Dia takut macam tu lah tuan. Tuan-tuan pun sebut, saya ada umrah 13 kali, saya ada haji 4 kali, saya ada wakaf kat sana, wakaf kat sini. Solat tu Allah dah tolak awal-awal, solat dah tak ada. Maka amal-amal lain tu nanti takut. Jadi sila beri perhatian pada solat, terutama yang fardu. Jadi khusyuk sunat. Tak buat solat sah, risikonya Allah tak terima. Itu yang paling kita takut. Kakak perempuan itu yang paling kita takut tau. Kat dunia tudung selai pun tak apa. Basuh tudung tu sidai kat belakang bilik air tu, duduk rumah jangan keluar-keluar. Dah kering pakai balik. Tak apa, kat akhirat Allah tunjuk solat kau semua aku terima. Selesai. Kat dunia lipstick 3 lapis, shampoo 7 jenis, tapi solat Allah tak terima. Problem nanti. Apa yang penting? Sebab apa penting agama? Hidup ada berapa tempat? 2. Yang kekalnya di mana? Power tu, faham tak? Power Olympic. Cuma yang tak datang ni yang kena sampai kan ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Macam mana cara nak khusyuk? Pergi muka 197 tu. Baca tajuk warna hitam je. Yang pertama apa kena buat tuan-tuan? Tadabbur bacaan ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, apa makna dia? Dengan nama. Dengan nama siapa? Allah. Apa sifatnya? Ar-Rahmanirrahim. Tadabbur. Kan? Alhamdu puji lillahi bagi Allah, Rabb Tuhan jadi atur alamin sekalian alam.
Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim penyayang, Maliki raja menguasai, Yaumiddin hari pembalasan. Iyyaka hanya pada Engkau na'budu kami hambakan diri, wa iyyaka pada Engkau nasta'in kami minta tolong. Sempat tak sumbunjut datang? Kalau buat macam tu, sempat tak sumbunjut masuk? Tak sempat. Yang sempat tu sebab apa? Mana tak faham tuan Ar-Rahmanir Rahim takkan tak faham tauk bona tu. Dia berangan Ar-Rahmanir Rahim Ad-Dallin. Ambil dah Fatihah aku. Kalau yang imam-imam pula sibuk nak betulkan makhraj dengan manjang-manjang Ar-Rahmanir Rahim. Nak betulkan tu sampai dia terlupa apa yang dibaca. Tu. Ihdinas siratal mustaqim. Dia nak betul tu sampai dia lupa mentadabbur apa yang dipohon. Tunjuk kami jalan yang lurus. Tapi waktu solat seorang-seorang tak pastikan pula betul tak betul. Bila jadi imam je nak kena pastikan betul-betul. Baik tuan-tuan. Jadi tadabbur bacaan. Yang ni tuan-tuan, kita bangsa kita ada lemah sikit. Sebab apa? Bila imam baca ayat panjang, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Boleh faham tu? Masa tu sampai mana dah tu? Sampai dengkil. Kan dia dah sampai dengkil dah tu. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Sampai mana tu? Jenderam. Yang ni ada lemah sikit lah kan. Sebab tu di Bangi tu tuan-tuan, kita kempen maghrib subuh tu, jom kita tengok makna-makna kalimah Quran ni. Kita bantu. Jadi satu maghrib sampai isyak tu dapatlah dalam 6 ayat kan. Kita tengok mana-mana dia tu, insya-Allah menjelang tuan-tuan umur 124 tahun nanti habislah 30 juzuk. Dalam bab ayat lah. Tak payah cerita panjang tuan-tuan. Tolong bagaimana sama-sama tahu. Ustaz sebut perkataan bagaimana. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Wal Adiyati. Satu surah yang orang Melayu suka baca dalam solat, tapi dia tak suka buat tuntutan surah tu. Apa dia surahnya? Fasalli li rabbika wanhar. Apa makna wanhar tu? Fasalli, hendaklah kamu solat Aidil Adha 2 rakaat. Li rabbika, kerana Tuhanmu. Wanhar, dan selesai solat sembelihlah leher haiwan korbanmu. Ni baca tu. Betul orang perempuan? Solat zuhur rakaat pertama baca surah apa? Jawab Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Solat asar rakaat pertama Wal asri. Rakaat kedua Inna a'tayna. Tu dah jumpa dah. Inna a'tayna tu. Cubalah solat zuhur tu rakaat pertama baca surah Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, kan ahli syurga. Dan lagi cari tulisan warna hitam lagi. Dia suruh apa untuk menjaga khusyuk? Baca laju ke baca tartil?
Walaupun tarawih bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Solat tarawih tu baca macam tu, tartil. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Mengarutlah tu. Dapat khusyuk tak? Sebab bila baca laju boleh tadabbur tak? Ustaz baca perlahan, wal adiyati, merabu apa pun. Tambah baca laju kan, ya. Baik. Nombor 3, cari lagi macam mana cara nak khusyuk. Tonton, kejap. Cuba baca sikit tartil tadi. Nanti kita tak payah pergi situ dah. Cuba baca sikit keterangannya. 1, 2, 3, baca. Jadi yang kita tiba yang baca laju-laju 2 nafas Fatihah tarawih tu, apa hukum tuan? Sunat ke makruh? Apa makna makruh tuan? Dibenci. Siapa yang benci? Allah. Kita sedang buat apa tu Allah benci tu? Solat. Berapa rakaat kita buat tarawih tu? 20. Kalau waktu kita solat tu pun Allah dah benci, nanti 20 tu dibawa pada dia, Allah terima tak? Cuba fikirlah elok. Cuba fikirlah elok tuan-tuan. Tujuan kita solat bukan nak habiskan malam tu, habis 20 ni tak. Tujuan kita solat tu taqabbal. Itu tujuan kita. Kalau dah buat pun tak senonoh, baca rokok subhanarabbil azim, Allahu liman, subhanarabbil Allahu akbar. Tak sempat nak lafazkan elok subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, tak sempat. Kalau buat pun tak senonoh, ada guna doa kata. Yang kita buat tu pun dah tak elok dah, ada guna doa lagi tak? Tak guna lah. Dia kalau lepas kita buat sungguh-sungguh sempurna tu, baru guna doa ni. Kalau ada yang tak sengaja tu kan, baru kita berdoa. Jadi insya-Allah tahun ni kita buatlah solat elok-elok. Mesyuarat elok-elok jawatan kuasa masjid, bincang elok-elok. What kind of solat tarawih yang kita nak buat? Nak selesai ke nak Allah terima? Dua pilihan. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak selesai ke nak yang Allah terima? Power lah. Siapa nak selesai, pergi cari masjid lain. Cakap itu. Baik. Lagi tulisan warna hitam tuan-tuan. Apa lagi? Tadabbur, zikir. Kak, buka buku nipis tadi kak. Mai pinjam sekejap. Bagikan ni bagikan anak kita ni. Kalau tuan-tuan nanti minta ambil dengan kita. Tu bagi sana, bagi sana, bagi sana. Ustaz orang Arab tak payah tengok dah. Okey, buka Musad 27. Musad 27. Ni seorang nak praktikal. Siapa yang ada bolehlah buka. Siapa ada buka Musad 27. Ni ustaz datang sini 4 tahun lepas tak silap ni kita dah buat ni Okey, ready 1 2 3 sebut mana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi bila nak sibuk tadi mentadabbur makna tadi, sub bunjut tak masuk kan?
Jadi untuk menghayati kalimah-kalimah Ustaz bantu dengan buku ni. Sebab mula-mula dulu Ustaz husnuzan kepada bangsa Ustaz bahasa Melayu, Jawa, Banjar ni, yang problem solat ni hanya tak faham je yang dibaca. Jadi Ustaz tulis dulu buku ni. Bila kita bincang-bincang buku ni kat Masjid Surau tuan-tuan, timbul pula rupanya rukun sunat tak reti. Jadi muncul pula buku yang tebal ni. Macam itulah usaha kami nak menyempurnakan solat bangsa. Yang lain kami tak cerita. Macam mana jadi isteri solehah, suami soleh, tak payah cerita lah. Solat betul, insya-Allah solehah. Betul tak? Solat betul, insya-Allah soleh. Betul? Solat tak betul, walaupun namanya soleh, dia tak soleh kan? Macam itulah Okey, jom. Allahumma, apa makna dia? Tak payah cari ya, sama-sama. Allahumma bagi makna ihdina fiman. Mula lah meraban lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan Jadi benda ni nanti siapa nak nanti boleh ambil lah kita Baik, lagi tulisan warna hitam tuan-tuan, apa lagi? Tu tak ada zikir ni Tuan-tuan tunjuk sini. Tengok sini tuan. Kita pernah nampak orang duduk antara dua sujud tuan macam ni tau. Dia bangun tu, kita nampak zahir je, apa dibaca kita tak tahu. Dia tarik tangan macam tu, lepas tu dia tolak ke depan balik, dia tunduk. Macam tu kan? Dia tarik ni, skrin, lepas tu dia tolak ke depan balik, sujud balik. Agak-agak macam mana cara dia membaca tu? Mungkin macam tu dah mula. Rabbi fili warhamni wajibuni wa'afani wazuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Apa yang dia tadabbur? Dia dapat apa melalui bacaan dia tu? Rugi lah. Itu batal lah tu. Perbuatan ni macam mana boleh wujud orang solat macam tu? Itu yang pelik. Sebab dia nak selesaikan wajib. Dah Allah suruh, Allah suruh pula. Macam perempuan solat tarawih tu lah, Allahu Akbar, 2 rakaat yang pertama tu kan, dalam hati ni dah timbul, hui lagi 18. Apa gelak tu? Apa rahsia macam tu? Ada ke macam tu? Dia sepatutnya kalau perempuan Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Nanti ada 18 lagi ni peluang ni nak berdoa, nak sepatutnya macam tu. Baru kita rasa syok. Tuan-tuan tak ada, tuan-tuan yang nombor 2 ni tadi ni, tengok muka ahli syurga ni macam itulah perasaan dia tu. Ni cerita orang perempuan je kat belakang tu, lagi 18 Bila rakaat ni ke 19, 20 yang last tu dia lega. Assalamualaikum. Pum. Jadi dia terseksa berdiri depan Allah Ta'ala. Dia rasa lega bahagia bila dah tak solat. Jadi apa nilai solat dia? Dia solat. Baik. Jadi tuan-tuan, apa tulisan warna hitam lagi? Buka balik buku tebal tadi untuk dapat khusyuk ni. Jadi siapa lapar, makanlah dulu. Nanti kita berhenti makan zuhur, makan sebelum zuhur lah, sebab dah tak ada minum pukul 10.30 ni kan, dah lapar, takut solat zuhur tak khusyuk kan baik, pukul 12 boleh lah cadok dah kari kambing. Lagi tuan, tulisan warna hitam lagi, nak jaga khusyuk ni. Mengosongkan hati dan memahami bacaan. Cuba baca sikit keterangannya. Dengan mengosongkan hati daripada segala kesibukan urusan duniawi. Jangan ingat sop bunyut, jangan ingat pergi kebun, jangan urusan duniawi kan. Lagi kerana dengan cara itu lebih membantu untuk mendapatkan rasa kehambaan dan khusyuk. Kehambaan tu ta'abbud tu, ta'abbudana tu, itu kehambaan terjemahannya. Baik. Lagi baca. Al-Qadi Husain. Yang lain jumpa tak tu? Jumpa ke tak tu? Okey. Al-Qadi Husain
Jadi apa hukum dalam hati, dalam kepala kita teringat macam-macam nak masak apa, baju kat ampai yang tak angkat lagi, apa hukumnya tu? Makruh. Allah benci lagi. Tadi benci baca laju, ini benci ingat macam-macam. Berapa kali Allah benci ni? Yang tu bahaya tu baik, baca lagi, sambung lagi. Atau persoalan fikah. Tuan tanya Ustaz soalan tak boleh jawab. Jadi solat zuhur nanti Ustaz pun mulalah balik rumah. Dalam solat zuhur tu balik rumah ni rak buku yang nombor berapa ni, kitab fiqh nombor berapa daripada bawah ni. Kita mencari kitab yang sesuai untuk jawab soalan tu kan. Itu urusan agama. Jawab fiqh, tapi makruh juga, Allah benci. Tambah pula ingat nak beli tudung warna apa, memang benci sungguh lah. Baca lagi, sambung. Memikirkan urusan-urusan akhirat tidak menjadi kesalahan. Cuba buka buku kecil ni, muka surat 50. Tuan-tuan ada yang nak tengok sama-sama ke buku kecil ni? Nanti kita rehat kejap, boleh ambil kan? Muka surat 50. Apa yang kita baca? Maliki yaumiddin. Apa makna maliki, tuan-tuan? Tuhan yang berkuasa, memiliki. Yaumiddin apa, tuan? Jadi siapa yang solat bila baca maliki yaumiddin pun dia tak ingat akhirat, memang laknatlah solat dia tu. Sebab daripada awal tadi dia kata tadabbur bacaan, tadabbur zikir. Sekarang ni kita lidah kita dah sebut maliki yaumiddin. Tadi baru terima rasuah 2 juta, 2 bilik. Baca maliki yaumiddin, tak payah tunggu SPRM tangkap, dia akan bertobat. Sebab dia dah ingat akhirat. Baju dia kita belikan, tudung kita belikan, cermin mata kita belikan, shampoo belikan, masa keluar-keluar head pampers kita belikan. Tapi fardu ain dia tak pernah kita bimbing. Kita baca maliki yaumiddin, terfikir tak nasib kita di akhirat dengan abaikan bimbingan fardu ain dia ni? Dia ni siapa? Terfikir tak? Tapi macam mana Ustaz maliki yaumiddin tak perasan apa, Ustaz? Sebab kalimah tu kalimah akhirat tu. Dan tadi kita baca ingat akhirat tak jadi salah. Tu nak tengok level kualiti solat kita tu. Jadi muhasabah lah Okey, lagi baca buku tebal lagi. Manakala berfikir tentang lafaz-lafaz bacaan yang sedang dibacanya, wa tawallana fi man tawallain. Fikir lafaz tu. Tawallana apa tu? Fi man tawallain wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wala yuqda alaik. Fikir lafaz-lafaz tu. Jadi yang untuk bantu ni buku yang ni lah, yang kecil ni setiap lafaz tu kita dah beritahu satu-satu untuk dipraktikkan. Baik, tuan-tuan. Panjang Ustaz bercakap dah lah, tuan berhenti rehat lebih kurang 2-3 minit. Tuan-tuan bolehlah renggang-renggang. Tak ada minuman tu, tak ada tu. Ada ke air kosong ada? Boleh kalau nak ambil buku. Siapa yang nak buku nipis ni, ambil kunci ni.